Pernah tak korang bayangkan ada sebuah masjid dekat bawah tanah? Sini, geng Jo nak story. Inilah dia, Shakpak Ata, masjid bawah tanah terletak dekat peninsula Tubkaragan, Kazakhstan. Hui, berbelit lidah nak menyebut Ianya dibentuk dengan ukiran terus dari batu kapur putih. Struktur ni bukan gua semula jadi sepenuhnya, tetapi manusia menggunakan retakan semula jadi untuk cipta ruang ibadat yang stabil dan unik. Nama Shakpak Ata ni bermaksud ayah batu api dan ia dikaitkan dengan seorang pahlawan atau tabib sufi yang dikatakan ada kekuatan hebat. Selain itu, gua ni terhasil daripada batu kapur putih terbentuk jutaan tahun dulu. Retakan semula jadi dan struktur lereng gunung Ungezi memudahkan manusia ukir ruang dan mengekalkan kestabilan batu. Masjid ini juga dapat menarik pelancong dari serata dunia dengan pelbagai agama dan bangsa. Diorang ni datang untuk melihat keindahan kuasa alam, keunikan seni bina serta sejarah lampau. Shakpak Ata bukan setakat masjid biasa, tapi dia adalah monumen geologi, sejarah dan spiritual. Dekat sinilah batu kapur bertemu dengan tangan manusia dan terhasillah sebuah masjid bawah tanah yang sangat unik dan penuh sejarah. Dapat santai.